soalan nombor 3. Kalau GSTK, kita buat dia sampai jadi 111 dekat bawah. Dekat sini dia hanya selesaikan untuk FSTB sahaja. So FSTB dekat sini ialah 2 darab 2 darab 2. Okay, FSTB dia adalah 2 darab 2. Maka GSTK adalah sebaliknya. Kalau FSTB, dia kena sambung darab lagi dengan yang bawah ni. Kalau kita sambung lagi darab 2, dia akan jadi 1,5. Buat lagi 5, dia akan dapat 1,1,1. So jangan kira awak kena buat lah untuk GSTK. Satu buat, FSTB pun awak buat juga. Okay, awak buat macam dia juga. Okay, sekali lagi, kalau FSTB, kita kena buat dia sampai bawah 111. Kalau FSTB, kita buat sampai dia tak boleh bahagi dengan kedua-dua nombor. Okay, sambung dengan 3B. Beza dua nombor perdana ialah 10. Nombor perdana tu apa? Nombor perdana yang boleh dibahagi dengan diri dia sendiri dan nombor 1. Dia tak boleh. So 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19. Okay. Antara nombor-nombor ni awak tolak dia, awak akan dapat 10. Contoh 11 tolak 5. Saya ambil 11 tolak 5. Saya akan dapat 6. So tak boleh. So kali ni saya ambil 13. 13 tolak 3. Saya dapat 10. So bolehlah 13 tolak 3. Saya dapat 10. Boleh lagi tak nombor lain? 17 tolak, satu lagi nombor ialah 7. 17 tolak 7 pun dapat 10. 17 tolak 7 pun sama juga, dapat nombor ini juga. Okay, ada nombor lain tak? Okay, awak try sendiri. Okay, next 4A. 4A benar ataupun palsu. Palsu tu maksudnya salah lah. Okay, set 108 darab set 108, maksudnya punca 108 darab punca 108, awak akan dapat yang ni balik. Sebab yang ni 2 kali. 2 kali maksudnya dia kuasa 2. Bila kita punca, lepas tu kita dapat kuasa 2. Katakanlah X dekat sini, kita akan dapat X balik. Kita akan dapat yang dalam balik. Okay, sama juga punca 381 darab dengan 381. So 381 ni punca dia kuasa 2 kan sekali lagi. So kita akan dapat balik yang dalam, iaitu maka sini ialah benar, sini ialah benar juga. Okey, seterusnya 4B, bulatkan kuasa 2 sempurna. Sebab tu saya suruh awak hafal dalam kelas. So bermula dengan apa? Kita mula dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Okey, tengok elok. Kat sini dia kata antara 20 sampai 60 saja. So kita nak ambil nombor berapa? 64 tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sebab dia kata nak 20 sampai 49 saja. Kat sini ada 36, kat sini ada 49. So 2 number sahaja.